Gosip kononnya Aida Jebat dan Reza Rosli sedang hangat bercinta bukan perkara baru dalam industri hiburan. Bagaikan sudah bosan dengan gosip itu, Aida berkata sebagai pelakon dia bukan sahaja perlu menjaga hubungan baik dengan hero gandingannya, malah tenaga kerja sesebuah produksi. Namun akui Aida, tindakannya memuat naik gambar mesra dia dan Reza ternyata mengundang 1000 tanda tanya walaupun ianya sekadar tuntutan kerja. Saya bukan saja menjaga hero saya menjaga semua orang. You can ask everybody, you can ask semua hero yang pernah bekerja dengan saya, Shana ke Zuarifin ke apa, dia orang tahu saya bukan jaga pelakon saja, saya jaga yang berlakon jadi mak saya jaga semua orang, saya jaga yang paling kru, director, cameraman, kena jaga sebab nak dapat angle yang cantik, muka yang cantik, so semua orang saya jaga. So bagi saya macam kalau orang cakap macam Aida berlakon dengan siapa saja boleh digosipkan dan sebagainya, tak boleh lari sebabnya orang single kalau dapat hero single mesti kena juga. Dia memang single. Cool. Apa single? Single Apa dia awak ni? Tak, sekarang ni awak single ke tak? Aduh. Hai. Sekarang ni awak single ke tak? Apa dia? Single lah. Dia tanya dia single lah awak? Saya single. Gambar yang kita tangkap, gambar yang fotografer tangkap memang dalam scene tengah nak buat montaj, tengah naik basikal, tengah itu, tengah ini. So takkanlah kita tak nak post. One of the promotion strategy lah. Cumanya tak adalah saya cakap because of kita jual benda cinta and then orang akan tengok. Dulu-dulu pun saya dah dikaitkan dengan benda-benda macam ni. So dah tiba masanya untuk being professional. Tapi benda tu tak boleh lari juga. Sebabnya memang gambar sweet you kena post. Takkanlah tak nak post. Tak nak tengok cakap I bercinta kan. Kena post juga. Sama je orang akan cakap juga kita bercinta. Kita bercinta ke tak? Awak tanya-tanya apa? Tak payah nak jawab.